Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awal-awal lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada IMR Network kerana telah sudi untuk menjemput saya pada hari ini untuk saya berkongsi pandangan dengan saudara sekalian mengenai kenyataan yang diungkapkan oleh Naib Presiden PKR Tien Chua berhubung pencerobohan rakyat Filipina dari keturunan Sulu di Lahad Datu Sabah. Kenyataan Tien Chua bahawa pencerobohan ini merupakan satu lagi episod sandiwara oleh Kerajaan UMNO Barisan Nasional. Ini merupakan satu kenyataan yang tidak bertanggungjawab dan saya anggap Tien Chua pemimpin yang bermulut longkang. Pada ketika insiden yang mengorbankan 8 orang anggota pasukan keselamatan kita yang sepatutnya insiden ini mengundang rasa simpati. Insiden pencerobohan yang mencabar kedaulatan negara yang sepatutnya mengundang rakyat untuk bersatu padu, pada ketika yang sama Tien Chua mengambil kesempatan politik dengan segera menunding jari menuduh ini kerja buat dan sandiwara UMNO Barisan Nasional. Tien Chua berkata demikian sebelum sempat kita mempersoalkan tindakan Anwar berjumpa dengan Nor Miswari. Atas kapasiti apa Anwar berjumpa dengan Nor Miswari? Dia ketua pembangkang, dia bukan Perdana Menteri. Kalau dia Perdana Menteri, dia berhak untuk jumpa siapa saja atas kapasiti Perdana Menteri. Dan kita boleh faham pertemuan-pertemuan yang mereka adakan, Perdana Menteri adakan ialah untuk kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Tetapi Anwar ialah pemimpin pembangkang. Tak ada kuasa, tak ada local standby. Boleh terbang jumpa Nor Miswari, ketua pemberontak MNLF di Filipina. Tindakan Anwar ini boleh membantu untuk menjejaskan hubungan baik antara Kuala Lumpur dan Manila yang sekian lama terjalin. Kita mempersoalkan apa yang dia bincangkan. Sebab sebelum Anwar pergi, selepas hanya beberapa bulan selepas Anwar pergi berjumpa dengan Nor Miswari, maka pencerobohan ini berlaku. Dan semalam keluar dalam surat khabar bagaimana Nor Miswari pula mengadakan pertemuan dengan Sultan Jamil Kiram, orang yang mengaku dirinya Sultan Sulu. Ya? Ada kawan-kawan saya berkata kepada saya, dia kata, pasal apa mata Sultan Jamil Kiram ni agak cemeh sikit? Saya jawab mudah, barangkali matanya telah diliwat oleh Anwar. Lagi satu, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu juga. Anwar memang tidak senang hati dengan kejayaan kerajaan Malaysia menyelesaikan masalah bangsa Moro. Kejayaan bagi kerajaan Malaysia merupakan malapetaka buat Anwar. Keadaan tenteram di Sabah merupakan malapetaka juga buat Anwar. Sebab itu 2-3 bulan sudah Anwar sering mendendangkan dalam ceramah-ceramah umum dia. Tanya sama Najib, apa sebab goyang? Nanti jawab Najib, Sabah nak hilang. Tanya sama Najib, mengapa kau goyang? Nanti jawab Najib, Sabah dah hilang. Dia dah promo, dah siap-siap Sabah nak hilang 3 bulan dulu dah. Jadi saya melihat kejadian yang berlaku sebelum sempat orang tuduh Anwar sebagai dalang. Dan pertuduhan terhadap Anwar sebagai dalang ni bukan kita yang buat. Dia dibuat oleh Badan Perisikan Filipina. Akhbar-akhbar di Filipina melaporkan bahawa Anwar ialah dalang dalam kes pencerobohan di Lahad Datu. Anwar segera bangkit menyaman utusan, menyaman TV3. Surat khabar Manila dia tak saman. Katanya. Ya tak? Ini menunjukkan bahawa Tien Chua sengaja digunakan oleh Anwar Ibrahim untuk buat kenyataan biadab macam ini. Kenyataan yang mengguris hati pasukan keselamatan, keluarga mereka. Mengguris hati setiap rakyat Malaysia. Mempolitikkan isu ini. Dia yang politikkan isu ini. Kita tak main politik dalam hal ini. Kita nak jaga keamanan, kita nak jaga negara kita daripada pencerobohan. Sebab itu, polis tak terus ambil tindakan keras. Kita cuba berunding. Tapi setelah kita ditembak, apa pilihan pasukan keselamatan yang kita ada? Kita wajib perang. Anwar memang kerja, dia suka buka pintu kepada orang luar. Kita tahu Michael Denby, salah seorang daripada pengamal undang-undang yang jadi ahli parlimen di Australia. Kawan baik Anwar, seorang gay kawan baik Anwar.
Anwar jumpa dengan dia. Lepas pertemuan dengan Anwar, Michael Denby dan 50 anggota Parlimen Australia tulis surat kepada kerajaan minta kes dia digugurkan. Baru-baru ni Nick Xenophon dijemput oleh Anwar untuk menyertai bersih. Kan seorang gay juga, kawan Anwar. Sebab tu Anwar dia suka jemput. Dia suka benda-benda yang tidak tenteram ni adalah satu yang menguntungkan dia. Kan malapetaka buat Anwar kalau negara ini aman, terus maju, terus makmur. Sebab itu saya yakin dan percaya bahawa semua episod yang berlaku di Lahad Datu ni, Anwar patut dipersoalkan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kenapa dan mengapa dia berjumpa dengan Nor Miswari. Dan pihak berkuasa Malaysia pun tak boleh tunggu lama. Kalau ada laporan daripada Badan Perisikan Filipina, dia kena bertindak dengan cepat. Kan? Kita tak boleh tumpu saja serangan di Lahad Datu. Kan? Dalam masa yang sama juga saya nak mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk tengok balik, kan, apakah Anwar juga pernah mengadakan hubungan dengan kumpulan pemisah di Selatan Thai. Saya diberitahu oleh Datuk Shazril SK satu ketika dulu bahawa Anwar ada mengadakan pertemuan dengan kumpulan pemisah. Dan Anwar ada berunding sesuatu, kata Datuk Shazril SK, sesuatu. Tetapi Datuk Shazril SK bagi tahu balik kepada pemimpin-pemimpin pemisah Selatan Thai, jangan layan permintaan Anwar. Kerana kalau jadi sesuatu hal di Selatan Thai, mereka tak boleh lagi nak masuk Malaysia. Malaysia takkan bagi bantuan. Kan? Kena ingat baik. Bukan sahaja MNLF, bukan sahaja Sulu, bukan sahaja Filipina Lahad Datu ni. Kita juga kena tengok Selatan Thai. Dan kumpulan-kumpulan lain yang berada di sekeliling kita. Yang Anwar engage. Kan? Anwar ni dia sanggup buat apa saja. Kemaruk nak jadi Perdana Menteri. Dia duk kira dengan kacau bilaukan Sabah. Kita gantung pilihan raya di Sabah. Maknanya kita gantung 25 kursi parlimen. 25 kursi parlimen. Ini bukan kecil. Ya. Dia bacaan politik ni kita biasa tengok secara menyeluruh. Anwar ada kira-kira ni. Dia fikir dia bijak. Tetapi insya-Allah dengan mulut celupa pemimpin-pemimpin dia yang menghina anggota tentera kita, kononnya dia beri cuti naik kapal terbang Air Asia, diberi cuti tambang murah. Ini kenyataan menghina. Mereka korban nyawa mereka. Ada yang terkorban. Korban ni boleh buat main-main ke? Mati dia boleh buat main-main ke? Sebab itu dia jangan marah kalau seluruh rakyat Malaysia bangkit dengan satu pemikiran baru. Tengok Anwar dengan pandangan penuh jijik. Tengok parti dia dengan pandangan penuh hina. Kita tolak daripada pilihan raya yang akan datang. Kalau dia kalah waktu tu, jangan salahkan SPR. Jangan salahkan kerajaan. Salahkan diri sendiri. Bukan salah ibu mengandung. Memang salah mulut Anwar dan pemimpin-pemimpin PKR yang tidak berbedung.